Pada 18 hingga 19 April 2026, di Sunway Pyramid telah berlangsung Anime Fest. Kemudian, Comic Fiesta announce Anime Fest kedua pada 26 hingga 27 September 2026 di PWTC. Dan tiba-tiba ada lagi satu Anime Fest muncul di tengah-tengah, iaitu pada 24 hingga 26 Julai 2026 di Plaza Sungai Wang. So, Artist Vlog kali ini akan cerita pasal event Anime Fest 1.5 di Plaza Sungai Wang. Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Selamat datang ke Artist Vlog Haziq Animasi. So, tanpa bercakap banyak, kita pendekkanlah cerita. Aku tak dapat yang first Anime Fest dan second Anime Fest. Anime Fest yang pertama tu aku share booth dengan kawan lah. Basically itu dia punya booth. Tapi yang 1.5 ni, Anime Fest 1.5 Sungai Wang ni, aku dapat under nama aku. Just nak ingatkan bahawa nak join event-event under Comic Fiesta ni sangat susah. CFKL ke, Anime Fest ke apa ke, memang susah sebab dia sangat ketat dan juga ramai orang nak masuk, nak apply. So, Comic Fiesta, dia memilih. Dia pilih betul-betul based on apa yang kita buat, kita punya produk apa semua, kita punya followers probably. So, kalau dapat tu kira Alhamdulillah lah. Also, ni kira kali kedua jugalah aku buka booth dekat Plaza Sungai Wang ni. Yang first ialah Animania Festival Dual Dimension. Korang boleh tengok kat sini. Dan ni kira kali kedua. So, bila dah kali kedua ni, bagi aku senang sikit aku nak pergi mana-mana. Nak handle event kat tempat ni. Dah tahu lift kat mana, dah tahu tandas kat mana, surau kat mana, nak makan kat mana, semua. So, kita start dari awal lah. Daripada start aku datang, mula-mula macam biasa, kena tempuh traffic jam yang sangat teruk dekat Bukit Bintang ni. Time ni dalam pukul 6 something. 6.30, 6.20. Dah nak dekat pukul 7 lah. Jam teruk sangat sampai kena guna polis. Masih event hari tu. Ni tak buka tau lift ni. Masa tu tak buka. Nasib baik kali ni buka. So macam banyak barang boleh letak lah. Event organizer tu setkan masa untuk setup start daripada pukul 7 hingga 10 malam. Agak rasin jugalah untuk setup. Satu hal sebab aku penat. Dari Segamat Johor ke KL dalam 3-4 jam jugalah. Campur nak hadap jam. Dan aku memang nak siap cepat sebab lagi aku cepat siapkan, lagi cepat aku balik untuk rehat. Persediaan kali ni aku upgrade sikit daripada sebelum ni. Aku ada 2 power bank baru. Sebelum ni satu je yang besar. Aku ada satu lagi power bank, tapi tu untuk kegunaan phone sahaja. Yang tu 10 mAh je, kecil je. Power bank 2 ni, yang 2 power bank yang baru ni, aku beli khas untuk lampu. So kira-kira macam satu untuk phone, 2 untuk lampu, satu lagi untuk kecemasan. Sebab lampu sebelum ni macam tak berapa terang. Dan juga dia dah tak elok. Aku beli 2 yang baru ni lah. Siap ada motion detection something walaupun tak guna pun function tu. Just in case lampu dekat event tak terang. Next aku ada ni file folder ni. Ini khas untuk letak stiker-stiker aku. Jadi nak keluarkan dan simpan balik jadi lebih cepat. Ada yang tak muat sebab lebar sangat. Tapi dia buatkan stiker aku satu lebih organize lah. Tersusun. Dari satu senang nak keluar masuk. So nak simpan, nak kemas cepat. Ai kopi. Sekarang dalam pukul 12 ramai. Ini belakang luar dia. Itu dalam pukul 12 something. Okay lah, sell ni okay lah, Alhamdulillah lah. Ush. Ui, borong. Saya memang suka
Oh, you follow dia ke? Okay. Tapi ni memang barang lama. Dia CF nanti baru dibuat yang baru lah. Tengah tunggu tu juga. Untunglah Sino Bali ada die hard fans. Aku harap aku pun ada die hard fans yang akan beli barang aku banyak-banyak macam ni. Jealous. But petang barang aku dah banyak habis dah ni actually. Dan ni ada 2 dah habis. 3 actually, satu tinggal display. Ni pada petang. Orang masih ramai. Sekarang dah pukul 5 dah 6 lah. Orang dah berkurangan. Hari ramai hari. Ni kira last minute punya ni lah. Sebelum habis day 1 ni, kita susun-susun dulu lah. Stiker ni senang jatuh lah. Aku kena cari jalan untuk kasih dia orang diri tegak. Tapi tu nantilah aku fikirkan macam mana. Letak magnets ke apa kan. Satu tinggal dulu. Disimpan sikit. Stok dah tak banyak. Okey lah untuk sale kali ni. Pada awal baru ke 12 something. Stickers ni kalau habis aku buat barulah, tak payah reprint. Kira design barulah semua. Lanyard pun sama. Yang habis ni tak payahlah restock, buat baru. Kalau nak reprint pun kira akan datang lah. Kira aku nak fokus buat yang baru dulu. Sepatutnya adalah orang jaga dengan aku, tapi disebabkan dia ada emergency, jadi terpaksa balik lah. Pada day 2 ni aku tutup booth kejap untuk beli lunch, pergi solat, pergi break. Okay, tapi pada masa day 1 aku tak buat macam tu lah. Tak tahu kenapa day 2 ni macam penat lagi, sampai aku terpaksa keluar untuk break. Sekarang dalam pukul 6 something, 1 jam lagi sebelum balik. Crowd pun dah ramai, dah tak ada. Ni hang booth tu dah terus balik. Kira ni last hour before closing. Ramai lagi. Around 6 lebih tu member datang balik. Kira dah settle lah emergency dia. Hello. Alang-alang ada orang jagakan booth. Aku pusing-pusing lah kawasan ni. Ni stiker. Stiker pack. Okay, stiker-stiker ni aku trade dengan Chris Script. Tahu cara nak sebut nama dia. Korang boleh check sosmed dia, dan juga ada beberapa artis yang aku tunjuk dalam video ni. Ada dia punya link, ada dia punya QR ke apa semua tu. Korang boleh check ya. Tak semua ada. Ada yang ada. Oh, I know. Memang buat Yu-Gi-Oh punya. This one. Yu-Gi-Oh. This one sticker Yang artis ni aku berminat dengan folder yang dia jual ni, acrylic folder. Dan kat depan dia, kat cover tu ada magnet. Dia ada jual benda lain, aku lupa nak ambil gambar. Tapi menarik juga, dia macam bag macam tu. Maksudnya dia bukan art biasa, dia macam lebih kepada craft macam tu. Okay, habis event dah pukul 7 dah ni. Boleh kemas. Walaupun aku join 2 event di tempat yang sama, iaitu Animania Festival Dual Dimension dan juga Anime Fest Sungai Wang.
Tapi dua-dua ni berbeza. Kita bercakap dari segi vibe dan juga yang paling penting dari segi hasil jualan lah. Sebab in the end aku berbisnes, aku berniaga. Itu yang penting lah. Susunan layout dan juga kedudukan booth sangat main peranan lah dekat art market ni. Lain lah kalau kau famous gila, orang memang nak cari engkau. So letak kat mana-mana pun orang tak kisah. Tapi kalau kau bukan, dia sangat membantulah. Booth aku sebelum ni dekat Animania Dual Dimension sangat tersorok. Dan orang kadang-kadang memang tak masuk pun kawasan tu. Dia macam satu sempang dia kena masuk, tak masuk pun. Kali ni berbeza. Macam dekat depan macam tu je, depan laluan utama. So semua orang lalu-lalang dia boleh perasan booth-booth yang ada kat area tu. Macam buat canai. Tembak. Dah. Satu lipat dah. Dah. Okay, habis event kenalah reward diri sendiri. Sekali-sekala kan, apa salahnya. Masa kat event tu, booth sebelah aku ni ada satu sebiji gold ship Pulvers. Aku macam berminat tercari. Nasib baik aku cari dekat Impulse. Kedai Impulse ni ada. Dan dia jual satu kotak. Nasib baik dia tak blind box sangat. Maksudnya aku beli kotak ni, dia kata ada 6 design aku dapat. Dia taklah gacha sangat. Okeylah, malas nak borak lagi. Sampai masa kita jumpa lagi dalam Artist Vlog lain hari, lain kali. Bye-bye. Jana. Sekian saja video kali ini. Terima kasih sebab menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.